pengumuman sempena Aidilfitri lah untuk rakyat lah. What the hell is that? You're using the word pengumuman berita gembira lah untuk rakyat. Ada yang koyak ke? Aduh, hai kau orang ni, geng-geng hero ni aku pun tak faham lah. Asyik nak kata orang koyak je. Yang tak habis-habis mengoyan tu kau orang. Yang koyak ni siapa? Datuk Seri Anwar bagi speech ucapan pun kau orang koyak. Ucapan untuk berita di hari raya, berita gembira pun kau orang koyak. Ni siapa yang koyak ni sebenarnya ni? Ginilah sebenarnya bagi aku tak perlu koyak dengan cerita-cerita dari hero ni. Sebab apa? They all loser. Terang-terang lah. Dah terang-terang. Bos dia orang pun meninggalkan tanggungjawabnya. Kemudian menggoyan sendiri. Siapa yang koyak ni? Hari-hari duk gatip nama pemimpin lain. Hari-hari duk gatip itu tak betul, ini tak betul. Siapa yang koyak ni? Aduh, hai. Bawa-bawa lah bertenang Sebab kalau kau kata keliling Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah orang-orang penasihat-penasihat dia ni adalah idiot. Kalau betul idiot, takkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Malah disanjung, di merata tempat yang dia pergi. Nampak? Cuba pemimpin kau pergi. Adakah macam sambutan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat? Daripada rakyat? Tak ada kan? So, siapa yang idiot sebenarnya? Keliling bos engkau tu lah, termasuklah diri engkau tu yang idiot sebenarnya. Sebab tu sebelum kata orang lain idiot, cermin-cermin diri tu. Tengok dulu kat mana diri tu. Kat mana position kamu. Loser atau winner? Mudah aja. So, tak perlulah nak sembunyikan kekecewaan kau orang tu dengan mengatakan orang lain idiot. Tapi kau bangkitlah kembali. Tunjukkan, buktikan kepada masyarakat bahawa engkau boleh lebih bagus daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kalau kau tak mampu untuk buat seperti apa Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, tak payahlah nak kata orang lain idiot. Kan? Sebab orang tahu siapa yang kecewa, siapa yang merajuk, siapa yang terluka, siapa yang tersakiti, yang hari-hari meroyan. Orang tahu, rakyat tahu. Jadi tak payahlah nak cover-cover. Kau cover macam mana pun orang tahu sebenar yang berada dalam hati kau. Tapi nasihat aku kepada semua rakyat, kita tak perlu dengar kata-kata orang yang loser. Kita tak perlu layan. Sebab mereka tidak boleh buat apa pun. Apa yang dia boleh bantu pada rakyat ni? Lebih baik kita tumpukan perhatian kita kepada Perdana Menteri, kerajaan, menteri-menteri yang boleh membantu masyarakat. Dan boleh menolong kehidupan rakyat yang sebenar. Bukan macam mereka yang asyik bercakap je tapi tak boleh buat apa. Ingat rakyat semua, kita kekal dengan orang yang betul. Kita bersama dengan orang yang mempunyai kuasa, orang yang mempunyai tanggungjawab yang membawa rakyat ke arah yang lebih berbahagia. Bukan macam mereka, loser. Okey? Assalamualaikum.